Hi guys, Assalamualaikum and welcome back to my channel. So, hari ni aku dah 32 weeks pregnant and aku nak mencari nasi lemak dekat Lotus Midah. So, dekat Lotus Midah tu ada satu nasi lemak makcik ni sedap gila. So, aku nak makan nasi lemak. Lepas tu, petang sikit dalam pukul 2 macam tu kita orang akan pergi ke Ceras untuk pergi ambil stroller. So stroller tu aku nak tengok dulu dia dalam good condition or not. Sebab kali ni aku beli stroller second je sebab aku tak nak membazir. So kita pakai apa yang ada je lah, apa yang boleh je. Okay, so jom ikut. Nasi lemak ni nampak simple je tapi sedap. Kakak pun suka. Ya kakak? Tahu yang lembut. Cepat buat. Dia nak minum pula. Lepas tu minum pula dengan air Chocopi daripada Jom Kopi. Sedap. Actually, mesti ramai orang tertanya-tanya ataupun ramai yang cakap, kenapa beli stroller lain sedangkan kau dah ada stroller? Okay, first of all, anak aku kan yang sulung tu kan baru nak masuk 2 tahun. So 2 tahun, diorang belum nak jalan lagi. Faham tak? Diorang dah jalan tapi agak membahaya kalau kita nak bawa pergi mall, kita nak bagi dia jalan dengan lift, dengan escalator semua. So aku tak nak ambil risiko. So aku terpaksa lah beli satu lagi stroller. Bila aku beli satu lagi stroller akan memudahkan kerja aku juga untuk tak selalu dokong baby yang kedua ni. Tak adalah aku sakit pinggang sangat. Aku pun tak menyusahkan laki aku untuk dokong semualah. Cuma aku nak beli ni cushion pad ni satu lagi untuk dekat stroller tu. So nanti aku akan check up dekat Shopee je. Sebab so far kalau kat luar aku tak pernah nampak lagi kalau kat luar. Lepas tu ada lagi barang-barang pantang yang belum complete lagi. Aku akan beli nanti. Kita tunggu Faiz gaji dulu. Lepas tu dah boleh prepare back hospital. Aku ada benda nak recommend dengan ibu yang mengandung ataupun korang yang belum mengandung ataupun dah bersalin dalam pantang. Okay, sabun ni sangat bagus. Sekejap lagi aku masukkan gambar. Aku akan insert gambar. Korang kena cari gambar ni. Okay, biasanya aku akan beli dekat Shopee. Dekat TikTok dia agak mahal sikit. Tapi dia sangat bagus lah. Sabun ni dia tebal dan banyak. So bila tebal dan banyak, kau boleh potong-potong lah untuk kau jimat. Macam aku potong sikit-sikit supaya aku boleh pakai lama. Dan apa yang bagusnya, masa kita mengandung, biasanya hormon kita akan berubah. So memang celah-celah pelipat dekat leher, dekat ketiak, dekat siku, dekat pelipat siku, dekat lutut, semua akan jadi gelap. So biasanya bila kita pakai sabun biasa tu, dia tak dapat nak menangani masalah ni. Tapi kalau pakai sabun ni memang sangat-sangat elok. Dan dia bau dia macam herba tau. At first macam kuat sangat sampai aku pun tak tahan juga. Sebab aku tak suka benda yang bau herba-herba. Tapi dia sangat elok ya. Elok. Dia macam scrub. Lama-lama kau sabun tu, dia macam scrub dan dia banyak buih, which is good. And bila scrub tu kau terasa kulit kau sangat bersih, mulus dan tulus ya. So aku recommend dekat semua wanita untuk try sabun ni. By the way, aku just nak cakap, as mak-mak, korang kena ada shawl jersey ni. Kalau nak pakai shawl kan, macam hari-hari macam ni kau malas nak gosok, kau pakai je shawl ni. Selempang-selempang je nya. Lepas tu macam aku suka pin dekat dalam tu. Lepas aku selempang. Dah siap. Okay, kita nak kena cepat-cepat kalau dah jadi mak ni. A few moments later. By the way, korang masih beraya ke? Dah nak habis raya dah, korang masih beraya ke? Aku rasa sepanjang raya tahun ni, aku rasa 2 kali je kot aku pergi rumah orang. Satu, aku pergi rumah nenek aku. Seorang lagi aku pergi rumah nenek saudara. Tu je lah. 2 rumah je. Lepas tu, duduk rumah macam biasa. Sebab laki kita kerja. Lepas tu, cuti pula weekdays.
dia cuti hari Khamis. So hari Khamis itulah nak buat semua benda. Macam nak pergi check up, nak lengkapkan barang untuk berpantang, lengkapkan barang baby, macam keluar makan-makan ke jalan-jalan ke. Memang hari Khamis je. So agak boring sikit lah raya tahun ni. Dan anak aku pun tak dapat merasai suasana raya sangat sebab raya dekat KL. Tahun ni pun raya haji aku tak tahu sempat ke tak. Aku takut aku beranak awal. Kalau beranak awal aku agak sedih lah sebab suasana raya dekat Wat kan lain kan. So aku harap aku dapat menyambut hari raya haji dulu ya, sebelum aku bersalin. Aku nak makan puas-puas sebelum aku berpantang. Okay guys, so kita dah pick up stroller tu. Stroller kat belakang. Kebetulan sama colour. Stroller tu sama colour dengan kakak punya. So I'm so happy. Dah ada dua. So tak payah beli lagi lepas ni. Kan? Betul tak? Tadi kita pergi Mr. DIY beli sunshade untuk kereta. Lepas tu sekarang ni nak on the way balik dah. Okay, tu je untuk vlog kali ni. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe to my channel. Like this video. Bye. Buat macam ni.